Yang menarik perkembangan terbaru adalah tentang usul yang dikemukakan untuk menarik balik penggantungan Hishamuddin yang akan dibicarakan di kerja tertinggi UMNO pada esok hari, MKT esok hari. Usul termasuk tarik balik penggantungan Hisham akan dibincang MKT UMNO. Semua usul dikemukakan pada UMNO peringkat bahagian di seluruh negara akan dibawa ke MKT untuk dibincangkan, kata Susah Agung UMNO Ashraf Wajdi. Ini termasuk usul dibentangkan UMNO Semburong semalam yang bergesa parti itu menarik semula penggantungan bekas naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein. Kita menerima semua usul. Apabila dah selesai, bahagian dan pengurusan akan bentang kepada Majlis Kerja Tertinggi. Ini hasil daripada Pemuda UMNO Johor sokong usul Hishamuddin kembali kepada UMNO. Pemuda UMNO menyambut baik usul UMNO bahagian Semburong untuk menarik balik penggantungan keahlian bekas naib Presiden Hishamuddin Hussein. Nur Azli Ambros berkata langkah itu akan memperkukuhkan parti bukan sahaja di peringkat bahagian dan negeri, malah di peringkat nasional. Nama Hishamuddin bukan sahaja sudah terbati dan sinonim dengan masyarakat Semburong, malah turut berkait rapat dengan legasi UMNO dan perjuangan parti yang telah lama bertapak. Hishamuddin adalah ahli Parlimen Semburong, digantung keahlian selama 6 tahun dari Januari kerana didakwa melanggar disiplin parti. Kenapa penggantungan itu perlu dibuat sekarang, tuan-tuan? Sebab penggantungan itu berlaku selama 6 tahun. Maksudnya, kalau 6 tahun 22 masuk 2029, bermakna Hishamuddin tidak boleh bertanding di dalam pilihan raya umum akan datang. Okay. So pilihan raya umum ada 2 tahun lagi, 2023, 6 tahun, 2029. Pilihan raya umum 2027, lebih kurang macam tu. So kalau sekiranya berlaku apa orang kata pilihan raya umum, sedangkan Hishamuddin ini masih lagi digantung, bermakna dia tidak boleh bertanding dalam pilihan raya umum. So dia pun dah umur dah 50 lebih kan. Jadi karier politiknya itu tergantung, dan next election, pilihan raya pun belum tentu dia boleh bertanding sebab dia sudah digantung. So ini adalah gesaan daripada Johor. Okey. Dan dengan apa yang berlaku di pemilihan parti PKR dan lantikan pula Izzah dan juga Saifuddin sebagai general perang bagi menghadapi PRU ini, nampak gayanya UMNO mula goyang untuk melihat boleh ke kerajaan Madani ini menang dalam PRU yang akan datang. Tuan-tuan jangan ingat pelantikan Saifuddin dan juga Izzah itu hanya memberi impak kepada Pakatan Harapan dan juga PKR. Dia juga memberi impak kepada siapa? UMNO. Dan itu antara sebab juga mungkin pada pandangan saya kenapa diorang nak bawa balik Hishamuddin. Dan jangan terkejut kalau sekiranya ada permintaan untuk bawa balik KJ. Khairi Jamaluddin masuk balik ke dalam UMNO mungkin. Saya nampak bahawa that is the way forward kalau sekiranya UMNO nak kekal relevan selepas ini. Kan? UMNO nak kekal relevan selepas ini, way forward nak kena bawa juga KJ, Hishamuddin dan sewaktu dengannya ni kembali. Dan kalau sekiranya ada gabungan di antara UMNO dan juga PAS, tak mustahil kalau Syahidan Kasim tak bersama dengan UMNO balik sekalipun, dia akan membantu UMNO PAS menang seterusnya di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, even Negeri Sembilan, Selangor, of course seperti Negeri Selatan, Melaka, Johor dan juga, yalah Melaka dan juga Johor lah, dan juga Negeri Sembilan, of course mereka akan sapu bersih. Dan kita akan lihat 2027 ni, PRU ke-16 ni, satu pertemuan yang menarik kalau ini berlaku. Saya kata saya penganalisa politik, tuan-tuan. Saya penganalisa politik. Terpulang lah tuan-tuan, nak percaya tak percaya itu terpulang pada tuan-tuan. Tapi what happen is, itu boleh berlaku sekarang ini. That can happen, that could happen. Dan dengan pelantikan Izzah, menariknya tuan-tuan. Menurut Fahmi, pelantikan Izzah Saifuddin beri kelebihan pada PKR Raya. Pelantikan Timbalan Presiden Nurul Izzah dan juga Datuk Seri Saifuddin disifatkan mampu memberi kelebihan dalam menghadapi pilihan raya. Ketua Penerangan PKR berkata, kedua pemimpin ini pernah memikul tanggungjawab berkenaan sebelum ini, selain masing-masing mempunyai pengalaman serta kekuatan dalam rangka strategi. Oh, by the way, tahniah bagi Fahmi Fazil, Datuk Seri Fahmi Fazil, Datuk sekerana dilantik semula sebagai pengarah atau ketua penerangan. Okay. Dia kata, Fahmi kata bahawa kerana mereka ada pengalaman masing-masing memikul tanggungjawab menjadi apa orang kata pengarah pilihan raya sebelum ni. Betul, Izzah pernah menjadi pengarah pilihan raya tahun untuk PRU 2018
Saifuddin juga pernah jadi pengarah pilihan raya even di Kedah untuk PRN baru-baru ini. Ya, betul, mereka ada pengalaman tersebut. Tetapi bagi saya, pengalaman itu satu hal, persepsi itu satu hal. Faham maksud saya? Pengalaman itu satu hal, tapi persepsi itu satu hal. Tuan-tuan, ini bukan saya cakap tau. Ini orang sendiri nampak, tuan-tuan sendiri boleh nampak. Bagaimana seseorang, dua orang lah, bukan seseorang, dua orang. Pertama, kenapa nak kena lantik pengarah pilihan raya dua orang? Okey, lantiklah Izzah pengarah pilihan raya, Saifuddin timbalan. Okey lah, itu tak ada masalah. Tapi kenapa perlu ada dua orang general? Ada yang menulis, bukan saya cakap, ada yang menulis, dia kata, ini kerana kalau sekiranya PRU 16 ni kita gagal menang, kita tak boleh blame Izzah. Sebab Saifuddin ada kat situ. Saifuddin boleh jadi scapegoat. Ini orang tulis, bukan saya tulis, ini orang tulis. Dan dalam masa sama ada juga orang tulis, bagaimana mereka nak lead pilihan raya, nak jadi general perang, sedangkan kedua-duanya kalah dalam pilihan raya. Izzah kalah di Permatang Pau, bukan setakat kalah parlimen, ketiga-tiga DUN dia kalah. PRN Penang kalah, sebelah dia Sungai Bakap pun kalah, kan? Dia tak boleh, sedangkan dia pengurusi negeri, dia menguasai Pulau Pinang, Pulau Pinang adalah kerajaan Pakatan Harapan, tapi still tak boleh nak menang dalam pilihan raya PRU dan juga dalam PRN yang lepas. Saifuddin tak payah cerita lah, kan, memang kalah. Tambah pula Saifuddin tak bertanding langsung di dalam mana-mana jawatan, even ketua cabang pun dia tak bertanding di peringkat parti. Dia hanya dilantik sebagai pengurusi negeri Kedah, pengurusi Pakatan Harapan Negeri Kedah, bukan PKR pun, Pakatan Harapan Negeri Kedah. Jadi kedua-dua ini tidak ada track record menang. Okay? Yalah, track record mereka sebagai pengarah pilihan raya itu adalah, saya tak menafikan. Tapi kalau nak kata track record sebagai pengarah pilihan raya, lebih cemerlang Rafizi sebelum ini, kan? Dia menang pilihan raya, dia pernah bawa kita menang dalam PRU 2018, dia pernah bawa kita menang PRU 2022, PRU ke-14 dan juga 15. So track record itu ada. Kedua-dua ini tidak ada track record nak bawa menang pun. Yelah, Izzah memanglah dia kata pengarah pilihan raya 2018, tapi kita tahu siapa yang di sebalik 2018, Invoke pada waktu itu. Baik, so dalam situasi ini kita kata dia menimbulkan satu persepsi ketidakyakinan UMNO bagi bagi kerajaan Madani ataupun ketumbukan Madani ini menghadapi PRU yang akan datang. Ada sebilangan, ni bukan saya cakap again, ada sebilangan mereka di dalam UMNO ni berasa kalau Izzah dengan Saifuddin dekat situ, boleh ke kita menang PRU akan datang? Entah bukan kata dengan kita dengan menang PRU, mungkin negeri seperti Pahang, Perak, kan, mungkin akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional kalau sekiranya kekuatan dan ketumbukan itu tidak kuat, gelombang itu tidak ada. Sebab kita kena faham, tuan-tuan, menarik PKR ini, dia adalah bukan setakat parti on its own, dia juga adalah parti pemerintah dan juga sekarang ini leading the pack, yang kehadapan di dalam pack bagi menghadapi PRU yang akan datang ini. Itu yang menariknya kita kata. But then again, kan, adalah orang kata sebut strategi ni, tak apalah, itu terpulang kepada Izzah dan juga Saifuddin nanti nak menyatakan apa strategi yang mereka nak buat, itu terpulang pada dia lah. Tapi setakat ini dah masuk 22 Jun, dia dah balik, Hajjah Izzah dah balik daripada haji dah, dan Hajjah Izzah kata-kata sampai sekarang kita masih tak nampak clear plan. Saya ahli Parti Keadilan, saya sendiri masih tak nampak clear plan ke arah mana kita nak pergi selepas ini. Mungkinlah lepas ni ada, saya tak tahu, I don't know, kan, macam mana mereka nak bawa, mungkin ada. Tapi pelantikan dua general ini, dia menyebabkan, ini bukan saya cakap, tuan-tuan, rasa macam kenapa kena lantik dua orang? Kau tak yakin ke? Kau tak yakin pada diri ke? Kan, so sepatutnya general ni kena seorang, command ni seorang. Jadi sebenarnya general nanti siapa? Adakah Izzah ataupun Saifuddin? Sedangkan yang menang pemilihan adalah Izzah, yang menang timbalan presiden adalah Izzah. Adakah dengan meletak Saifuddin kat situ, Izzah boleh lepas tangan, akhirnya Saifuddin yang akan lead everything? Adakah itu yang akan berlaku? Okay? Jadi, so kenapa dia dilantik timbalan presiden in the first place? Kalau macam tu, baik serupa, jangan letak
Izzah sebagai general perang, lantik je lah Saifuddin sebagai general perang. Tak boleh. Kenapa? Sebab Saifuddin tak ada jawatan. You see the conundrum. Kalau macam tu, kenapa tak seletak je Saifuddin hari tu bertanding lawan Rafizi? Tak boleh. Sebab kalau Saifuddin lawan Rafizi, so conundrum dekat situ. Dia ada dia punya, alamak, macam mana ni ya? So kita dah lantik Izzah, dah terlanjur dah menang. Bila dia dah menang, dia kena jadi general perang. Alamak, tapi kalau dia jadi general perang, tak boleh ni, kita kena letak seorang lain. Siapa? Kena letak Saifuddin. Kalau kalah, tak apa, itu Saifuddin punya salah. Contoh, bukan saya kata, ini orang kata. Lepas tu dia kata, kalau sekiranya dia kat situ nanti, mungkin Saifuddin yang akan ke depan, bukan Izzah. Mungkin bukan Izzah, mungkin Saifuddin yang akan pergi ke hadapan. Itu pandangan dia orang lah.